Tungkah tahun 2026. Jadi, ya tuan-tuan dan puan, dan bagi acara binar kita semua pekayaan dalam pasar yang baru saja dilepaskan. Luwe. Aduh ni pada luwe. Ya, mereka kini menghampiri jarak 200 meter. Namun kedudukan masih belum dapat dipastikan. Ketika ini masih berada di kedudukan sekata di antara 6 buah perahu jidar yang mengambil bahagian. Namun begitu cuba menjarakkan diri ketika ini berada di hadapan menggunakan perahu menggunakan plat 55 kasihnya warisan sedang mendahului perlombaan bagi acara kita yang pertama pada pagi ini. Di kedudukan yang kedua pasang hebat di antara 3 buah perahu yang menggunakan nombor plat 80 warisan tropika, nombor plat 74 Putri Bunian dan menggunakan nombor plat 58 Putri Bunian Walinong Sari. Masih lagi sesa berada di hadapan menggunakan nombor plate 55 kasihnya warisan pengurus kampung Hidden Kampung ini mendahului perlombaan. Cuba menjarakkan diri daripada kelompok besar yang berada di belakang, berada di kedudukan nampaknya Provida yang menggunakan nombor plat 10 warisan Jamilan kini berada di kedudukan tempat kedua tahun begitu telah dipintas oleh Provida yang menggunakan nombor plat 80 warisan Tropika, manakala di kedudukan tempat yang ketiga menggunakan nombor plat 68 Putri Bunian Walinong Sari. Persaingan hebat di tempat yang kedua kita ini di antara Provida yang menggunakan nombor plat 10 warisan Jamilan dan juga menggunakan nombor plat 80 warisan Tropika. Nampaknya kedudukan Provida yang berada di hadapan menggunakan nombor plat 55 kasihnya warisan terus menjalankan diri. Jantro mereka daripada kelompok besar yang berada di belakang mereka. Namun begitu ketika tempat yang kedua telah pun berubah. Di kedudukan tempat yang kedua ketika ini menggunakan nombor plat 10 warisan gagal. Manakala kedudukan tempat yang ketiga barisan hebat di antara 3 buah perahu yang menggunakan nombor plat 88 Putri Bunian Walinong Sari. Warisan Tropika yang menggunakan nombor plat 80 dan Putri Bunian yang menggunakan nombor plat 74. Namun begitu tuan-tuan dan puan begitu selesa dan akan jauh meninggalkan kelompok besar yang berada di belakang. Provida yang menggunakan nombor plat 55 kasih yang warisan terus menjalankan diri mereka lebih kurang 1 buah perahu bidang ketika ini menghampiri Tanjung Singalaman. Ada sekolah yang terakhir belum sampai ke adanya penama. Namanya begitu selesa kedudukan kasihnya warisan yang menggunakan nombor plat 55 yang terus berada di hadapan. Nombor begitu agak dramatik bagi perubahan kedudukan tempat yang kedua dan ketiga. Masih hebat. Oh, nampaknya kedudukan tempat yang kedua ini terampas semua perahu binar yang menggunakan nombor plat 68 Putri Bunian Walinong Sari. Manakala di tempat yang ketiga warisan Jamilan cuba mempertahankan kedudukan mereka di tempat yang ketiga. Namun begitu diberi saingan oleh warisan Tropika yang menggunakan nombor plat 80. Agak jauh meninggalkan kedudukan kelompok besar yang berada di belakang kasihnya warisan yang menggunakan nombor plat 55 terus selesa berada di hadapan. Namun begitu kita dapat kedua jenis saingan
oleh Warisan Gemilang yang berada di kedudukan tempat yang ketiga. Putri Budian Wali Dausari cuma mempercepatkan letak kayuhan mereka untuk terus berada di kedudukan tempat yang kedua. Masih lagi Selesa berada di hadapan pembinaan yang menggunakan nomor 55 Kasihnya Warisan. Namun begitu kedudukan tempat yang kedua diberikan saingan yang begitu hebat oleh Warisan ketika persaingan di antara Putri Budian Wali Dausari dan juga Warisan Gemilang. Nampaknya kedudukan tempat yang kedua baru saja berubah di antara perahu Putri Budian Wali Dausari dan juga Warisan Gemilang. Ya, kedudukan yang begitu dramatis, kedudukan tempat yang kedua dan ketiga persaingan di antara perbedaan yang menggunakan nomor 68, 80 dan juga menggunakan nomor 10 Warisan Gemilang, Warisan Tropika dan juga Putri Budian Wali Dausari. Namun begitu berada Selesa di hadapan ketika ini Kasihnya Warisan menggunakan nomor 55. Kedudukan tempat yang kedua Warisan dan Gemilang cuma menjalankan diri mereka daripada kedudukan tempat yang ketiga, yaitu perbedaan yang menggunakan nomor 80 Warisan Tropika. Untuk ulasan dan seterusnya kita serahkan kepada rekan kita di pentas utama. Silakan. Terima kasih rakan setugas. Sekarang kita saksikan saringan yang pertama. Pakayo masih lagi meneruskan kayuhan ke Adan Penamat untuk kita saksikan saringan yang pertama pagi ini.